Tapi dengan meletakkan Ahmad Tadiruddin dalam JAC, bukankah Ahmad Tadiruddin akan memainkan peranan yang lebih dalam menentukan hakim-hakim yang akan masuk? Rejim mana? Memihak kepada mana? Disusun daripada sekarang. Hakim-hakim yang akan naik pangkat nanti ni. So, bukankah ini penyediaan yang boleh digunakan oleh Anwar Ibrahim yang saya tidak boleh percaya lagi dari sudut kehakiman dan perundangan untuk meletakkan orang-orang dia sebelum pilihan raya supaya masalah-masalah yang berbangkit nanti dapat diselesaikan melalui orang-orang yang dilantik balik. Tapi kalau kita nak faham senario dia, macam mana yang Tuan Haji mention, pelantikan Tadiruddin dalam JAC ni hanyalah satu daripada suara dalam panel. Jadi bagaimana rasional apa yang Tuan Haji cakap tu, Tadiruddin dapat memainkan tangan-tangan atau kuasa dalam JAC untuk suara mewakili kerajaan Anwar Ibrahim tu sendiri, Tuan Haji? Baik, satu soalan yang cukup baik. Dan sebenar-benarnya bagi saya masih mempercayai ketua hakim-hakim negara kita semuanya adil, semua fikir dengan rasional. Tetapi mereka pun manusia juga. Mereka pun tahu apa yang saya cakap ni. Saya bukannya genius benda ni. Semua orang boleh baca. Saya bukan kasyaf boleh baca benda ni. Semua boleh tengok. Tapi orang tak berani cakap je. Sebab takut dengan tindakan terhadap diri sendiri. So, balik kepada soalan saudara Kamil. Dia orang pun manusia. Dia orang pun tahu apa berlaku. Dan beliau tahu Ahmad Tadiruddin yang ada dalam JAC satu orang ni lantikan Anwar untuk tujuan apa. So, adakah mereka nak bertikam lidah banyak sangat? Saya tak tahu. Saya bukan nak menuding jari kepada mana-mana ahli JAC lain sekarang. Tidak. Tapi bukankah kemungkinan itu wujud? Bukankah kemungkinan itu wujud? Awak tahu tak siapa yang cadangkan Tadiruddin sebagai Ketua Hakim Negara pada bulan Mei 2024? Tak tengok lagi minit mesyuarat. Ada tulis apa? Minit mesyuarat yang terdedah dalam laporan polis pegawai Tadiruddin 12 hari bulan Jun. Siapa? Siapa yang cadangkan? Hasnah. Sebab itu Hasnah dilantik jadi Hakim Besar Malaya. Sebab gagal lantik Tadiruddin. Ada faham tak ada faham? Faham. Benda ni budak tadika boleh nampak lah. Dan budak tadika kalau nampak dan cakap, dia lebih jelas sebab dia suci. Dia tak ada niat peribadi. Dia masih kanak-kanak, naif. Tapi bila kita dah tua bangka dan ada yang tak ada rambut, tak mau cakap yang betul. Sebab takut aku ada anak, aku dah jadi peguam 35 tahun. Nanti aku kena buang macam mana? Lantak lah, akhirat saya nak jawab. Ini durjana. Ini adalah satu kedurjanaan kepada sistem perundangan dan kehakiman. Kalau pihak kehakiman tak mau cakap, tak apa, saya faham. Kalau pihak perundangan dan majlis peguam pun tak banyak cakap pun saya faham. Ramai yang masuk majlis peguam pun untuk kedudukan, bukan untuk buat kerja. Tapi saya tak boleh macam tu. Sebab tu saya tidak disukai oleh ramai pihak. Dan saya tak kisahlah. Jadi pokoknya di sini kita boleh lihatlah saudara Kamil daripada A sampai sekarang belum Z lagi. Ini baru sampai J je. Dan jangan lupa Ahmad Tadiruddin baru umur 57 tahun. Dia lebih kurang setahun muda pada saya. So dia akan berada di sistem kehakiman tertinggi. Kalau melainkan ada perkara-perkara yang lain yang berlaku selepas ini. Sampai umur 66, 8, 9 tahun lagi. Dan saya tidak ada masalah peribadi dengan Tadiruddin. Langsung. Tapi kalau dia pernah dilantik atau pernah melalui proses-proses yang tekan demi kuasa politik oleh orang politik yang mempunyai kuasa tertinggi, maka macam mana kita boleh letak kepercayaan kepada dia? Jikapun pemimpin itu meninggalkan dunia ataupun meninggalkan politik.